Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya menjalankan sesi wawancara bagi mendapatkan pandangan tentang kepentingan budaya sekolah dalam membentuk perkembangan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya menjalankan sesi wawancara bagi mendapatkan pandangan tentang kepentingan budaya sekolah dalam membentuk perkembangan murid dan kecemerlangan organisasi. Budaya sekolah merujuk kepada nilai norma, amalan kepercayaan serta simbol yang diamalkan secara konsisten oleh warga sekolah. Ia bukan sekadar peraturan bertulis tetapi merangkumi budaya formal dan tidak formal yang mempengaruhi iklim pembelajaran. Wawancara ini juga melihat bagaimana budaya sekolah menyokong aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara holistik. Jom, ikut saya ke membuat 3 orang individu iaitu seorang guru penolong kanan, seorang guru mata pelajaran dan seorang murid. Assalamualaikum Puan, maaf mengganggu. Boleh saya bertanya satu soalan? Pada pandangan Puan, apakah kepentingan budaya sekolah dari sudut kepimpinan dan pengurusan? Sebagai penolong kanan di sekolah ini, saya berpendapat bahawa budaya sekolah merupakan asas kepada hala tuju sesebuah institusi. Sekolah yang mempunyai budaya kerja profesional, kolaboratif dan berintegriti akan menunjukkan prestasi yang lebih konsisten. Budaya ini mempengaruhi cara guru berinteraksi, cara murid belajar dan membuat keputusan. Sebagai contoh, jika budaya sekolah menekankan disiplin dan accountability, guru akan lebih bertanggungjawab dalam menghasilkan perancangan PDP dan pentaksiran. Ia juga dapat menjadi contoh kepada murid supaya murid jadi lebih bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Jika budaya sekolah menekankan kebajikan dan kesejahteraan, maka pendekatan terhadap murid lebih bersifat empati dan juga inklusif. Dari perspektif teori organisasi, budaya sekolah berfungsi sebagai sistem nilai bersama yang membentuk tingkah laku warga sekolah. Ini selari dengan PPPM yang menekankan transformasi kepimpinan sekolah. Budaya kepimpinan instruksional yang jelas akan menghasilkan iklim akademik yang positif. Sebaliknya, jika budaya terlalu berorientasikan peperiksaan semata-mata, murid lemah mungkin akan berasa terpinggir. Oleh itu, keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembangunan sasiah amatlah penting. Baik. Terima kasih Puan. Sama. Kerana menonton masa. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh? Okey. Jadi, kamu rasa bila kamu di sekolah ni, bagaimana budaya sekolah ini memberi kesan kepada diri kamu? Saya rasa saya lebih bersemangat kalau guru memberikan sokongan dan juga rakan-rakan membantu saya. Sebab saya rasa budaya tolong-menolong ni dan norma ni harus lagi kekalkan sebab saya rasa lagi selamat. Jadi saya juga menghormatilah peraturan-peraturan yang sekolah tetapkan untuk memastikan kelestarian dan keamanan sesebuah sekolah. Macam tu. Okey, terima kasih. Maaf mengganggu. Mereka pergi dengan. Okey, bye-bye. Cikgu Su. Sekejap. Maaf mengganggu. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Okey. Sepanjang pengalaman cikgu mengajar di sekolah ni kan, cikgu rasa macam mana budaya sekolah ni mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran di sini? Pada pendapat saya, budaya sekolah ni macam sangatlah mempengaruhi motivasi murid. Sebabnya budaya sekolah penting. Kalau macam budaya sekolah menghargai persembahan murid, keputusan murid tu macam lagi bersemangat untuk mencuba benda baru dan bersemangat untuk meneruskan apa yang mereka minat. Tapi kalau budaya sekolah yang macam memang menghukum kesalahan murid, kemungkinan mereka akan macam jadi takut untuk mencuba benda baru dan mereka jadi takut untuk tampil ke hadapan. Selain itu, macam budaya kolaboratif dekat sekolah sini pun macam membantu juga untuk motivasi murid. Lagi sebab perkongsian strategi PDP guru. Sebab guru ni kan kita kan macam ramai guru kat sini. Jadi kita kenalah bekerjasama untuk menyediakan suasana pelajaran yang sangat efektif untuk murid-murid ni belajar. Macam sebab saya pun macam ada PJ kan, jadi
saya macam naklah strategi pembelajaran saya tu macam menarik minat murid. Jadi saya ada ambil lah juga daripada beberapa teori macam ekologi dunia ni. Macam sekolah ni macam merupakan sebahagian daripada sistem mikrosistem yang memberi kesan langsung kepada perkembangan murid. Budaya yang sihat dalam mikrosistem ni akan mempengaruhi perkembangan emosi juga. Okay, saya rasa itu saja pendapat saya. Saya nak cepat ni. Terima kasih Cikgu.